Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memasuki usia 100 tahun membuka kapsul masa dalam majlis sambutan Aidilfitri di Menara Kuala Lumpur bersama isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dalam majlis yang bersejarah tersebut, Tun berkata beliau sama sekali tidak menyangka masih berpeluang untuk membuka kapsul masa yang disimpan sejak hampir 30 tahun lalu. Ini satu perkara yang saya syukur teramat sangat, katanya. Antara kandungan yang disimpan di dalam kapsul tersebut termasuklah wang kertas RM2, gambar dan poster pembinaan Menara Kuala Lumpur, filem gambar, keratan iklan Menara Kuala Lumpur, cakra padat video, VCD dan beberapa barangan lain. Kapsul masa itu sepatutnya dibuka pada 2020 namun ditangguhkan kerana pelbagai faktor termasuk pandemik COVID-19.